Assalamualaikum geng. Geng, kita nak beritahu apa ni? Berita terbaru. Geng, apa sebelum ni duk tahu apa kita ada menu. Kopi Ais Mamu ni ada menu apa? 3 menu je geng. Kopi, teh ais, coklat. Hari ni kita ada menu terbaru geng. Menu terbaru. Coming soon nak keluar dah geng. Jom kita pergi tengok. Jom kita tengok geng. Jom. Geng, ni barang-barang Kopi Ais Mamu geng. Nak kena push orang order geng, orang order. Jom kita pergi tengok. Maca kita pergi tengok maca kita. Geng, ni maca Kopi Ais Mamu punya geng. Maca Kopi Ais Mamu. Mamu tengok, tengok. Ni maca kita geng. Geng, hampa mesti ingat maca dengan green tea sama geng. Maca dengan green tea sama. Tapi sebenarnya dia tak sama geng, dia tak sama. Dia punya rasa semua lain. Dia memang asal daripada pokok yang sama, tapi cara proses dia lain geng, lain. Maca dia punya harga mahal sebab dia punya proses geng. Proses dia betul-betul susahnya geng, betul-betul susah geng. Okey geng, selalu hangpa duk tengok green tea kan. Green tea duk jual kat jalanan kan. Maca hangpa duk tengok jual kat mana? Kafe-kafe mahal. Tapi hari ni kami Kopi Ais Mamu nak buat kelainan, Kami nak jual maca dekat jalanan geng. Mana jual maca kat jalanan. Harga apa jangan risau. Harga kita akan bagi harga jalanan geng. Harga kampung, rasa kondo geng. Assalamualaikum.